Selamat kembali ke channel Kiam Plan. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada semua yang sudi menonton channel kecil saya ini. Walaupun channel ini bukanlah besar mana, tetapi setiap kali ada yang singgah, tekan like, share atau subscribe, itu dah cukup buat saya rasa bersemangat untuk terus berkongsi pengalaman saya di kebun kecil ini. Hari ini saya nak review kebun cili pertama saya. Kalau ikut kiraan, memang cepat masa berlalu. Pokok cili ini saya tanam pada 17 November 2024. Sekarang sudah masuk 10 bulan selepas ditanam. Bila fikir balik, dari mula anak pokok kecil yang baru keluar daun selai 2, sekarang dah jadi pokok yang matang dan masih berbuah. Memang rasa puas hati. Dan hari ini juga saya ambil masa untuk harvest hasilnya. Kalau nak diikutkan, saya sendiri pun dah tak berapa ingat harvest kali ke berapa. Sebab sepanjang 10 bulan ni memang dah banyak kali petik hasil. Tetapi kali ini saya nak kongsikan keadaan pokok bila dah hampir setahun usianya. Kalau kita tengok, buahnya masih besar dan cantik walaupun pokok dah lama. Daunnya pula masih kekal hijau segar, tak nampak macam pokok yang habis hayat lagi. Batang pokok pun dah semakin besar dan kuat, menampakkan ketahanan pokok cili ini sepanjang hampir setahun dijaga. Sepanjang tempoh 10 bulan ini, macam biasalah, setiap apa yang kita usahakan mesti ada cabarannya tersendiri. Antara cabaran yang saya lalui, serangan serangga, kadang-kadang hujan terlalu lebat, kadang-kadang panas terik yang panjang. Tetapi dengan penjagaan yang konsisten, pokok ini masih boleh bertahan sampai sekarang. Dan inilah yang membuatkan saya rasa berbaloi dengan usaha yang saya curahkan. Jadi inilah sedikit review saya tentang kebun cili pertama ini. Bagi saya, pengalaman ini sangat bermakna. Sebab kita dapat lihat perjalanan pokok dari mula tanam sampailah boleh bertahan hampir setahun dan masih lagi bagi hasil yang baik. Ini juga jadi motivasi untuk saya terus cuba tanam lebih baik lagi. Mungkin dengan cara lain atau tambah baik daripada pengalaman yang saya dapat sekarang. Saya sangat hargai anda semua yang menonton video ini sampai ke hujung. Jangan lupa untuk subscribe channel Kiam Plan. Kerana sokongan anda semualah yang jadi semangat untuk saya terus buat video perkongsian macam ini. Terima kasih sekali lagi. Semoga anda semua sehat. Dan kepada yang menanam pokok cili atau tanaman lain, saya doakan kebun anda semua pun menjadi subur dan berhasil. Jumpa lagi dalam video yang akan datang.